Assalamualaikum, Zul daripada Kereta. Now ini ialah Toyota Corolla Cross Hybrid. Bukan saja sebuah SUV yang selesa, tapi sebuah SUV yang berteknologikan hybrid daripada Toyota. Jadi Toyota telah menghasilkan teknologi ataupun kenderaan hybrid selama 25 tahun. Dan pada tahun 2020, Toyota telah menjual 15 juta model hybrid mereka. Dan menjelang Mac 2024, 27 juta kenderaan elektrifikasi yang telah dijual oleh Toyota dan Lexus, termasuk model-model hybrid daripada mereka. Bila kita bercakap tentang angka ataupun volume yang besar, of course, it comes with the benefit. Iaitu teknologi hybrid daripada Toyota ni merupakan teknologi yang matured, proven and obviously reliable. Dalam video ni, kita akan bercakap dan menjawab persoalan kenapa SUV hybrid daripada Toyota ni menjadi pilihan yang bijak untuk segmen SUV. Design wise, well, semua orang dah tahu dah reka bentuk Toyota Corolla Cross. So dia punya reka bentuk yang very familiar tu masih menjadi tarikan utama untuk Toyota Corolla Cross Hybrid ni. Tapi untuk updated version ni, ia datang dengan rekaan grill yang baru, lampu yang baru and overall belakang design yang lebih fresh. Tayar pula datang dengan 18 inci and untuk anda yang mencari variant yang lebih sporty, ada GR Sport variant untuk anda pilih. Dari segi design, very simple, ada roof rail, enough untuk menampakkan ia sebuah a proper SUV. Tapi untuk Toyota Corolla Cross Hybrid ni, the name of the game is function and long time use. Dia akan berbaloi untuk investment dalam masa jangka panjang. Mari saya huraikan. Bila kita bercakap tentang practicality, well, untuk Corolla Cross Hybrid ni, ruang simpanan dia memang cukup luas. Walaupun ruang bateri disimpan ataupun diletak di bahagian passenger belakang, ruang simpanan untuk Corolla Cross Hybrid ni still cukup besar dengan bersaiz 440 liter, enough untuk anda masuk barang, have fun dengan family. Ruangan passenger pun selesa, especially untuk anda yang nak pergi ke long journey bersama family. Dengan boot yang berkapasiti 440 liter, ada satu lagi benda yang best. Kalau anda memiliki bisnes, untuk bawa masuk barang, it's no more hassle. Sebab ia datang dengan power tailgate with kick sensor. Obviously, dia akan memudahkan urusan day to day anda bila anda menggunakan Corolla Cross Hybrid ni. Nice kan? Jadi ini ialah bahagian paling penting, iaitu kenapa orang memilih Toyota Corolla Cross Hybrid ni. Because of the hybrid system. Ia menggunakan series parallel hybrid daripada Toyota yang lasak, selamat and most importantly, it's proven. Jadi Toyota Corolla Cross Hybrid ni menggunakan enjin 1.8 liter menghasilkan 98 PS dan 142 Nm of torque. Manakala motor elektriknya menghasilkan 72 PS dan 163 Nm of torque. Menggunakan eCVT untuk memastikan smooth and quiet journey bila anda bawa Corolla Cross ni. Dan untuk bateri pula, ia menggunakan bateri NIMH yang lebih selamat and already proven. And ini ialah eHEV, not a PHEV, menjadikan dia lebih reliable. Beza dia dengan PHEV, sistem eHEV daripada Toyota ni menggunakan bateri yang lebih kecil, lebih tahan lasak. Memudahkan anda sebab parts mudah untuk dijumpai and obviously mudah untuk diselenggara apabila menggunakan bateri yang lebih kecil. Untuk sistem hybrid Toyota ni, ia menggunakan sistem self charging apabila anda berjalan and kesemuanya tu anda boleh lihat dalam instrumen cluster yang obviously memudahkan anda untuk mengendalikan sistem Corolla Cross Hybrid ni. Memang menarik. Ini ialah generasi kelima teknologi hybrid daripada Toyota and it's well refined lebih daripada 20 tahun. Why it's good? Kadang-kadang dia rasa macam EV but without the anxiety. And kenapa anda nak pakai hybrid? Because of the fuel consumption. On average, Toyota Corolla Cross Hybrid ni ia menggunakan 4.3 liter per 100 km ataupun 23.3 km untuk 1 liter minyak. Memang jimat. Ini
kekuatan Corolla Cross Hybrid, sistem hybrid daripada Toyota. Itu semua sistem hybrid. Kalau tak cukup lagi, anda boleh remote start Corolla Cross Hybrid ni menggunakan Toyota My App. Lebih mudah, boleh start kereta ni daripada jauh. So, untuk ciri keselamatan pula, ia dilengkapi dengan Toyota Safety Sense 2.0. Lane Keeping Assist, Pre-Collision Warning come as standard. Dia juga datang dengan Dynamic Radar Cruise with all speed dengan stop and go. Ini bermakna anda tak perlu susah lagi bila dalam keadaan traffic jam. Sebab Toyota Corolla Cross Hybrid ni akan memudahkan anda untuk anda bergerak dalam low speed menggunakan Dynamic Radar Cruise. Ia juga datang dengan stop and start control untuk lagi penjimatan bahan api. Ia datang dengan rating Asian NCAP 5 star dan ia juga datang dengan VTS iaitu Vehicle Telematic System daripada Toyota, iaitu 24 jam monitoring with GPS tracking in case ada apa-apa yang berlaku dekat Toyota Corolla Cross anda ni. Masuk je dalam, interior dalam dia memang kemas, memang simple. Benda ni yang anda akan appreciate hari-hari bila anda bawa Toyota Corolla Cross ni. Seat yang selesa, visibility yang bagus, and butang-butang yang senang nak capai bila anda drive. Especially butang-butang kat bahagian aircon, anda dah boleh agak dah dekat mana, and senang je untuk anda bawa kereta dengan lagi best lah, dengan lagi selesa. So, untuk infotainment system dia menggunakan infotainment system yang bersaiz 10.1 inci updated with smooth experience. And obviously, dia datang dengan Apple CarPlay and Android Auto wireless connectivity. And dari segi experience saya dah bawa kereta ni, dia punya connectivity memang cepat, memang smooth, mudah untuk connect dekat phone anda. So, untuk instrument cluster dia pula, yang ni saya rasa best. Dia menggunakan instrument cluster bersaiz 12.3 inci yang memaparkan segala yang anda perlu tahu tentang dia punya hybrid system dengan kemas dan jelas. Maksud saya, dia mempamerkan dia punya power flow, dia punya eco score, and berapa banyak kita menggunakan tenaga elektrik ataupun EV mode bila kita bawa kereta ni. Dan sistem hybrid dia menggunakan sistem self charging. Anda juga akan nampak whether anda tengah charge dia punya bateri or not di instrument cluster. Memudahkan anda, and dia membuatkan anda aware yang anda sedang pakai sebuah kereta dengan sistem hybrid. Dari segi pemanduan, steering dia memang ringan, memang selesa. So, dalam bandar tak akan jadi masalah. And untuk jalan-jalan yang long road macam ni, yang straight road macam ni, dia memberi power yang cukup untuk anda rasa thrill bawa SUV ni. Ia menggunakan platform TNGA yang memang sinonim dengan kereta-kereta pada Toyota, and the TNGA platform memang stable and memang predictable. Anda boleh agak bila kereta ni nak corner dan kat mana kereta nak pergi. Untuk sistem suspension dia pula, suspension dia lebih ditune ke arah lebih lembut instead of keras and give you a sportier feeling. Tapi it makes sense sebab untuk SUV yang anda akan beli dan anda akan guna untuk family anda, keselesaan dia memang di peringkat optimum. Seat selesa, suspension selesa, it's a wonderful experience kalau kita nak bawa untuk pergi long journey, balik kampung, ataupun just random road trip dengan Corolla Cross Hybrid ni. Macam saya cakap tadi, hybrid system rasa macam EV but without the anxiety. So, kita nak jawablah persoalan di awal video ni. Kenapa Toyota Corolla Cross Hybrid ni ialah pilihan yang bijak untuk segmen SUV? Satu, sebab lebih 20 tahun teknologi hybrid yang ditawarkan oleh Toyota. Kedua, lebih 15 juta Toyota hybrid terjual, a proven technology, and reliability yang ada pada Corolla Cross Hybrid ni menjanjikan experience yang berbaloi untuk anda yang memiliki SUV daripada Toyota ni. Dan diingatkan sekali lagi, the fuel consumption 23.3 km untuk 1 liter. That's why pilihan yang bijak untuk memiliki Toyota Corolla Cross Hybrid ni. In conclusion, jimat minyak sistem hybrid yang proven. Ini ialah kekuatan Toyota Corolla Cross Hybrid. Jadi berapa harga SUV
daripada Toyota ni. Toyota Corolla Cross Hybrid bermula daripada RM140,800. And untuk jaminan bateri pula, untuk sistem hybrid dia, ia memberi jaminan sepanjang 8 tahun dan anda boleh extend up to 10 years. So, kalau anda sedang mencari SUV dengan gaya yang cantik, gaya yang praktikal, dengan fungsi yang luar biasa, pilihan yang bijak ialah Toyota Corolla Cross Hybrid. Assalamualaikum.